Okey. Bismillah ya Allah. Okey rasa nervous juga walaupun emas je pun kan, 1 gram pun. Okey, ready. Bismillah. Allahu akbar. Cabut. Kau boleh kau tunjuk lambat dia macam dia macam jantung tu nak tercabut baru ni. Okey. Ready. Tengok. Cabut bismillah. Kocak-kocak dulu. Kau boleh merasakan mana nama mak aku? Tak boleh kan? Jangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu akbar. Kau nak baca? Kau baca. Kau baca. Habis tu telinga, habis nervous ni. Kau baca, kau dekat-dekat sikit. Rafiq. Ha? Rafiq. Wih. Rafiq ada dalam ni ya? Naim ada kan? Ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ni ya? Nama dia tu ni? Rafiq dia beli kasturi kijang. Allahu akbar. Masya Allah. Tak ada kisah dia sebenarnya. Ada kisah ni. Kenapa saya rasa macam kan nak kata terharu. Dia macam sentak jugalah. Rafiq ni dia ada kisah dia sebelum saya nak buat cabutan ni. Allahu akbar. Jadi pemenang dia yang emas 1 gram ni dimenangi oleh Rafiq, budak Pondok Sek. Alhamdulillah. Rafiq menang emas 1 gram yang senilai dengan harga nampak? Tu nampak? Ni harga dia. Saya beli ni resit pembelian lah ni. Alhamdulillah, rezeki dia. Nah, insya-Allah siapa-siapa yang belum lagi bertuah, belum lagi ada nama, belum diberi rezeki yang macam orang ni dapat, insya-Allah nanti ke depan. Dan jangan risau yang mana tak dapat lagi. Kita akan bawa nama-nama ni insya-Allah ke CB yang akan datang. Kita akan buat lagi, kalau boleh ada rezeki kita buat lagi hadiah yang lebih menarik lah insya-Allah. Buat masa ni paling menarik pun kita bagi emas je lah. Emas 1 gram kan. Taklah mahal mana, tapi boleh lah. Kalau jual tu boleh lah buat beli nasi, buat bayar zakat fitrah tu insya-Allah lepas. Alhamdulillah rezeki dia. Kita pun tak boleh nak kata apalah. Rezeki orang kan. Terima kasih banyak yang mana ada.